Apa khabar anda di sana? Berjumpa lagi pada kali ini perkongsian bersama sebagai satu maklumat dan juga ilmu. Ya, saya Helinda Ali as the CEO of Go Automotive Group Sdn Bhd bersama dengan saya punya marketing and sales team dan juga kita punya subsidiary siapa? Yutong. Go Auto. Sorry. Mobile. Go Automobile Manufacturing Sdn Bhd dengan GVT Sdn Bhd. Dia bercakap tentang OEM. Okey, saya memperkenalkan marketing kita iaitu Encik Rizwan ya. Dan juga hari ini Encik Amar ya bersama saya seperti biasa. Amar sentiasa bersama saya. Hari ini Amar dan Rizwan berkenaan dengan baru-baru ini saya mendengar ada beberapa tangkapan yang diungkapkan secara live dan juga divideokan mengatakan keburukan menggunakan transport EV. Transport EV. Dia tujuan satu kenderaan untuk digunakan untuk public transportation ya. Dan tomahan-tomahan ataupun cara pemikiran dan ideologi yang negatif terhadap EV sebenarnya sesuatu pada pandangan saya sesuatu yang tidak mature ya. Betapa ceteknya mereka ini yang memperkatakan tentang tanpa sebarang data dan fakta. Ya, tanpa sebarang data dan fakta dan juga menunjukkan dari segi pengukuran the weightage of the technology comparison with Malaysia and other countries. So whoever has that in mind, so hari ini kita bagi pencerahan ya. Kita bagi pencerahan sedikit. Okey, pencerahan dia yang pertama, mereka mengatakan apa tangkapan pertama yang negatif terhadap EV? Kata EV apa nama? Tak ada spare part katanya. Oh, EV tak ada spare part ya. Okey, EV sesiapa yang menggunakan EV spare part susah. Ya. Saya tidak tahu dia bercakap kita hari ini kita tak nak bercakap tentang brand ya, tentang brand dan sebagainya. Tetapi kalau yang bercakap ini ataupun sesiapa di luar sana membeli jenama yang established, yang yakin daripada syarikat-syarikat yang besar dan authorized ya. Mereka ini biasanya bukan sahaja menjual tetapi mereka juga ada service center iaitu after sales seperti kami. Ya. Macam kita ada apa? Kita punya produk ya daripada principal. Dan kami ada license ya. Kilang kita ada license tau Rizwan. Kita ada license untuk membuat pemasangan dan juga untuk diesel, EV dan REEV. Jadi kita ada license untuk pemasangan dan juga untuk menjadi distributor ya. Distributor untuk otomotif kita kena lengkapkan infra kita dengan adanya service center. Betul tak? Betul. Jadi sekarang ini dan kita juga mesti appoint kita punya panel workshop. Ya, panel untuk menjadi workshop kita untuk memastikan bahawa semua customer yang menggunakan produk kita tidak ada masalah untuk after sale. Mereka boleh hantar ke mana-mana authorized workshop di bawah tanggungjawab kami. Di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Ya. Untuk kita ada 2 lokasi iaitu di Gurun satu dan satu lagi di Sungai Buloh, Elmina Business Park di sinilah kita punya servis. Jika untuk kawasan utara saya sarankan kepada Gurun yang berdekatan dengan kilang kami. Dan untuk Elmina Business Park ada di untuk kawasan tengah dan cover di Sungai Buloh, boleh datang untuk barang masalah lah. Jika ada berlaku macam nak servis ke ataupun apa-apa barang spare part ke, boleh contact kami di sinilah. Ya. Dan di samping tu kita juga ada mobile service team yang bekerja 24 jam dan 7 hari. Betul? Betul. Kita di Gurun ada satu tim mobile service dan di sini juga di bawah Cik Faiz dan di sini di bawah Cik Sani.
Ya. satu mobile service team. Okey, mobile service team kita bukan saja kepada kita punya service center. Tetapi juga kita lantik ya. Sebab tu saya selalu dalam mana-mana saya punya live, saya selalu mempelawa. I always invite invite whoever that qualified to be our mobile service team or to be our panel workshop. Ya, panel workshop untuk commercial vehicle, kenderaan komersial. Ya, kenderaan komersial kita adalah Dan macam kita adalah bus, van, kita ada juga EV dan kita juga diesel. Truck pun Yes. kita ada. Truck untuk bawa sampah ke tanah ke dan pelbagai barang-barang lagi lah. Yang 19 tan hingga ke 20 tan. ya. Dan di samping itu kita juga ada sub produk seperti Tyron untuk produk safety keselamatan equipment, tayar. ya. Dan juga kita punya minyak enjin, Minyak betul? enjin Parts. daripada Parts. spare parts yang ya. wajib daripada Haiger, daripada supplier kita. Jadi kita berbalik semula kepada tangkapan negatif tersebut. Kita cuba menjawab bahawa anda di luar sana bila membeli sebarang jenama bukan sahaja kena tengok harga, tetapi juga pastikan jenama tersebut adalah dibawa oleh syarikat yang established, yang berkaliber, yang ada credibility in terms of support dari segi after sale ya dan sebagainya. Jadi kalau kita beli kepada mana-mana jenama yang tidak ada network ya, itu masalah. Dan saya katakan kalau untuk public transportation memang kita punya produk memang ada nama di pasaran kerana salah satu produk yang digunakan adalah Rapid KL. Ya, Rapid KL oleh Prasarana Malaysia Berhad ya. Rapid Penang. Ya. Kita supply kepada Rapid lah untuk sarana untuk membawa penumpang-penumpang di sekitar bandar lah. Ya. Dah pesat contoh macam kat KL dan Penang lah. Dan yang kita fokus pada ibas lah. Dah panjang dah pendek. Jadi kalau jenama itu ataupun produk tersebut dibeli tanpa ada infrastruktur backup daripada syarikat, itu memang ada masalah. Tetapi kalau audiens di sana, saya pasti mereka ni bijak berfikir. Tidak seperti apa yang diberi tomahan oleh tetuan tersebut ya. Jadi mereka ini berfikir bahawa mesti cerdik, mesti pastikan bahawa syarikat itu ada semua support ya, support system. Okey? Dan apakah tangkapan kedua yang akan menjadi perkara negatif untuk menjadikan seseorang itu berfikir untuk membeli EV? Dia kata untuk tempat untuk mengecas tu tak banyak. Macam setiap stesen hanya 3 saja. Jadi okey. Kita jawab satu persatu. Pertama, kalau kita bercakap tentang public transportation, sebab kita specialize in public transportation, itu kenderaan komersial seperti bas, van, trucks ya. Ya, betul. Biasanya kalau pembelian untuk kenderaan komersial, dia mesti ada dia punya routes ataupun jadual perhentian yang tetap yang dia telah kira berapa range of drive dia, berapa kilometer ya. Dan biasanya untuk charging station dia akan letak dekat depo. Betul. Ataupun workshop dia. Betul tak Rizwan? Dia akan letak dekat depo dan selepas dia dah menggunakan, contohnya bas pergi ke routing satu persatu, dia memakan berapa 150 kilometer. Ya, dia akan balik petangnya kepada depo dia untuk pengecasan. Jadi pengecasan itu akan habis dan denan. Jadi pengecasan itu akan habis dan the next day komersial dia tu kalau cakap tentang end user ya, end memang beli dia ada tempat charging. Kebanyakan di pusat pengajian tinggi, di event di pasaraya, hotels, pejabat-pejabat kerajaan ya, dan juga corporate companies ya,
they already have the charging station. Betul. Dia dah ada charging Dan dia station. ada tempat yang spesifik. Ya. Kadang-kadang tempat tu berdekatan je dengan pintu. Ya. Hmm. Dan juga charging station mereka adalah fast charging. Yes. Ya, fast charging. Dan juga di R&R. Ya. Di Ada? seluruh negara, ya, R&R. If you are talking about outskirt area, memanglah tak ada. Kan? Tapi within the city, ya, within the city and antara bandar ke bandar memang ada, kan? Memang ada. Jadi ini adalah sesuatu jawapan kepada soalan tangkapan negatif tersebut, ya. Jadi sekarang ini saya nak beritahu, maybe mereka ni yang mempunyai anggapan tersebut dia belum mendapatkan data dan dia tak ada update tentang EV punya information. Ya. EV sekarang ini adalah satu planning yang mana sekarang kita akan meletakkan mana-mana mereka yang berkenaan yang membuat charging dan charger, ya. Sama ada mereka ini datang daripada luar negara ataupun di dalam negara. Ada yang lokal dalam negara pun. Mereka sekarang ni telah merangka untuk plan untuk charging station, hub. Lebih meluas. Yang hub, maknanya macam petrol station, tapi is more for charging. Yes. This is for the end user. But if you are the business owner, you adalah syarikat pembuatan, syarikat construction, ataupun apa-apa saja transportation, you must plan together with the charging station. Is one package, yeah. Cannot be you just buy the EV, but without thinking you need to charge outside. This is very ridiculous, yeah. So bear in mind that the developments of the battery technology semakin maju. Ya, betul. Macam Semakin baru cepat. ni tengok yang dekat video yang kata boleh selaju macam isi petrol sekarang. Ya. 20 minit. Itu dia punya fast charger. Dan sekarang ni bateri juga mempunyai ketahanan dari segi haba yang betul. tinggi, ya. Dia tidak cepat panas dan sebagainya, ya. Dia ada cooling system dia sendiri. Dia ada cooling system. That's right. Dan apa lagi tomahan yang kita dengar? Tangkapan negatif. Mekanik kurang pakar dalam mekanik dikata banyak apa? Kurang, kita masih kurang mekanik yang mahir lagi lah. Dalam EV katanya. Okay, Rizwan nak jawab? So untuk proses dalaman motor dan bateri ni, dia bukanlah satu sistem yang perlu mekanik. So yang perlu mekanik adalah seperti bahagian lain, wear and tear untuk axle, untuk tayar dan sebagainya. Breakdown. Masih lagi menggunakan skill dan knowledge yang sama, kan. Cuma perubahan adalah dalam motor dan enjin sahaja berbeza. Dan kalau rosak dalam tu, dia ada warranty dia yang perlu ditukar semua satu set dekat dalam tu. Okey, jadi yang pasti audiens di luar sana kena tahu bahawa teknologi diesel atau petrol dan juga teknologi EV ni berlainan. Dalam diesel dengan petrol dia ada enjin, dia ada gear, dia ada proses pembakaran dan sebagainya. Jadi lain. Yang untuk EV ni motor dengan bateri sahaja. Ya, motor dengan bateri sahaja. Jadi kalau motor dengan bateri sahaja, dia akan tengok the life health of the battery. Ya, betul. Ya, lepas tu dia akan tengok motor dia dari segi dia punya wear and tear dan sebagainya, ya. Dan di Malaysia sekarang ni kita telah mengeluarkan ramai graduan from either pusat-pusat otomotif, pusat pengajian otomotif ataupun daripada universiti on the EV. Ya, untuk universiti awam dan tu apa UMP ada. Kemahiran pun dah banyak keluarkan. Di mana-mana universiti semua ada. Di mana-mana universiti. Malahan kalau kita tengok di Pekan Pahang ada DRB otomotif, dia memang specialize untuk otomotif saja. Ya. Jadi saya pun terkejut bila adanya tangkapan begini, bermakna kita kena cuba, sebelum kita membuat sebarang orang kata spekulasi dan juga membuat panik kepada orang ramai, kita kena tahu data, the facts dulu, ya. Kita kena tahu data dan fact dan kita balancekan supaya kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab
haruslah memberikan informasi yang tepat. Betul. Ya, yang tepat kepada semua audience sebab ini adalah untuk ilmu yang sharing. Ya. Ya, yang kita share yang mana boleh dimanfaatkan. Supaya orang tak salah faham lah. Ya. Patut kita kongsi Sebab benda saya yang bagi baik, contoh lah, menggalakkan. Macam dulu kita masih menggunakan kereta api, orang panggil apa? Kereta api menggunakan bahan Steam. steam lah. Kira kan. Tapi kita makin berubah. batu. Kita bukan ke belakang, kita akan ke depan. Maksudnya sekarang menggunakan monorail yang menggunakan kuasa elektrik macam ETS. Lagi cepat perjalanan tu nak ke daripada selatan ke utara. Macam LRT, MRT semua menggunakan kuasa elektrik, tak menggunakan kuasa diesel. Dan lagi mudah, senyap. Orang panggil apa, dapat orang panggil dapat futuristik. That's right. Yes. So, macam tu lah kita kena untuk kenderaan komersial ataupun kenderaan passenger. Yang ke depan. Kita bukan nak tengok ke belakang, kita akan langkah ke depan dan maju ke depan. Kita ambil contoh macam teknologi orang kata iPhone lah. Dia berubah ke depan untuk lebih baik. Tapi jadi seperti Nokia, mesti nak sama, nak patah balik ke keypad ataupun BlackBerry, lama-lama akan ketinggalan dan tutup kan. Dia tak boleh bersaing ya, berdaya saing. So, jadi kita tukar mindset tu supaya menjadi lebih ke depan dan cuba untuk menerima benda yang baru. Betul. Dan kita akan tengoklah apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Ya, betul. Tapi sekarang kita tengok lebih kebanyakan kebaikan je sekarang ni. Ya. Dan bukan itu saja, saya pun nak beritahulah, ini lumrah ya. Setiap barang ataupun teknologi baru, orang akan ada perasaan ragu-ragu. Orang akan ada fiti-fiti kan. Dia nak tengok orang dah guna, kalau okey dia nak guna dan sebagainya kan. Jadi biasanya kalau produk yang baru tu dia akan go gradually. Ya, slowly. Dia akan improve lah. Dia akan improve. Sebab itu kami sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab di sini ya, kita nak buat sharing. Jangan kita mendengar sebarang fakta ataupun tomahan dan sebarang penyataan yang tidak ada asas. Ya, yang tidak ada asas. Setiap penyataan itu kena ada asas, ya. Jadi sekarang ni kita ni sebagai kita berdiri kat sini ni bukan kita nak orang kata nak menjual brand kita, tapi kita nak kongsi ilmu tu bahawa EV ni adalah sesuatu keperluan dah. Dia bukan orang kata kemewahan. Dia seperti tangkapan yang negatif mengatakan ini adalah lambang kemewahan. Itu salah. Itu sangat-sangat salah tuan yang bercakap. Sangat salah. Ya, tolonglah bagi pencerahan kepada rakyat kita kalau kita sayangkan negara kita bahawa EV itu adalah satu keperluan. Ya, keperluan untuk menaik tarafkan hidup kita kepada tidak keterbergantungan, not to depend on bahan api. Fuel, diesel dan bahan api yang tidak stabil dengan harga. Satu lagi, lama-lama ini adalah natural resources. Natural resources one day akan habis. Ya. So by right we should talk about the facts and we should talk about the masa depan kita punya negara. Kita kena naik tarafkan, ya. Jadi when we talk we need to know the facts, ya. So please the audience outside there, kalau kita nak membeli sesuatu, kita kena ada check and balance. And we also must know the pro and cons. Ya, jangan kita mendengar daripada orang, kita kena buat sendiri, kita punya check and balance. Ya, kita kena tengok sendiri kita punya risiko list. Adakah banyak risiko kita, the pro and cons. Ya. So we must smart in terms of planning, ya. Kalau kita sekadar membeli kenderaan tetapi kita tidak tahu bagaimana membeli kenderaan itu untuk penjimatan, itu pun salah. Sebab itu kita keluarkan mobility solution. Mobility solution ini dia ada semua sekali dengan charger, ya, dengan solar kan untuk penjimatan, dengan dia punya customization, maintenance, modification, lepas tu dengan kita punya support untuk after sale, service, kita bagi package service, dan untuk mobile service jika ada masalah kat luar, dan untuk
nak buat financing pun kita ada. Flexi Flexi payment. payment. Yes. Dan Kan? semua yang lengkap lah. Daripada A sampai ke Z. Ya, betul. Jadi saya harap ada pencerahan berkenaan hal ini dan sebarang konsultasi daripada kami adalah percuma. Either you come and see us or you just give us a call ataupun text kita, ya. Ataupun DM kita. Kita akan menjawab, ya. Kita akan berikan secara percuma konsultasi tersebut. Dan alang-alang Madam, kita ada produk kita juga yang kita nak tunjukkan hari ni. Hari ni sebenarnya hari ni, sekarang ni nak masuk bulan Mei, kan? Ya, betul. Tapi kita bagi keistimewaan untuk kita punya audience tengok dulu apa dia punya Sneak peek kan? sneak peek lah kiranya kan. Apa dia punya promotion pada hari ini. Kita ada very limited units to be cleared. To be cleared today. Semua serba satu tak silap saya. Serba satu-satu. Ada 2 EV, bus EV, ada 1 van diesel dan ada 2 bus, 2 bus diesel, ya. So semua sekali 5. Okay, maybe you boleh ambil. Tunjukkan. Okay, untuk limited offer lah, untuk satu unit, untuk satu jenis. Untuk bulan Mei sahaja. Untuk bulan Mei saja. Saya ingatkan untuk bulan Mei saja. Yang pertama kita ada van. Van ni ada 18 seater. Diesel. And orang panggil apa, 3000 cc. Okay. Harga nanti kita akan beritahu lebih lanjut lah. Kita mau beritahu harga lagi. Tutup dulu. Okay. Lepas tu kita ada bus. EV bus. 8.9. Nama Yutong belakang ni. EV bus. Nama Yutong. Dan kita ada juga. Tapi ini jenis city bus lah. Okay, semua yang bus semua city bus. Okay. Ini ada 8.9 meter. 8.9 meter city bus yang boleh menempatkan 60 orang dalam satu masa. Okay. Dan kita ada juga untuk city bus panjang dia 12 meter. Untuk diesel dan EV. Kita ada EV dan diesel. 12 meter. Dia nama Yutong juga. Dan itu ya. 4 unit sahaja yang kita ada. Jadi untuk bus lah kan? Untuk satu bus. van, ya. Satu van. Jadi okay. yang saya rasa yang hot selling tu van tu. Jadi kita pergi kat van ni. Kita tengok sikit van. Contohlah gini. Ini van ni? Ni salah satunya van ini. Jadi lah van. Ini Go Auto Ace, Higer Ace. Go Auto Higer Ace. Untuk travel agency, untuk nak buat bas sekolah. Ni travel agent punya ni. Travel agent nak buat sekolah ataupun nak buat bas personal ataupun bas untuk bas syarikat, mana-mana yang berminat lah. Kita akan modify macam-macam yang tuan berminat lah. Tuan nak tambah langsir dalam, tuan nak letak TV karaoke. Ataupun nak buat ambulans. Macam di sana. Modified di sini. Ada 3 varian A, B dan C. Untuk varian yang lebih tinggi adalah varian A lah. Satu yang situ maksudnya varian yang biasa sahaja. Jadi kita boleh buat untuk apa saja sebab kita boleh customize lah. Kita boleh buat untuk apa saja sebab kita boleh customize lah. Modify. Ya, buat caravan, camper, food truck, office bergerak, klinik bergerak. Kita akan buat apa yang customer nak. Customize what you want. Itu under mobility package kita kan? Mobility package. Including the legal service. Berapa tahun nak servis? 5 tahun? 4 tahun? Okey. Nanti pada hari Jumaat, itu pada hari Jumaat ni tak ada, kita tak bersiaran. Tapi saya rasa kejap lagi di akhir rancangan kita akan expose harga yang sangat-sangat memeranjatkan ini ya. Harga ini setiap satu yang kami tawarkan cuma satu unit sahaja setiap cepat dia dapat. Dan untuk anda yang terlibat dengan business transportation, business travel ataupun mungkin business bus dan sebagainya, ini adalah peluang untuk memiliki dengan harga yang sangat menakjubkan. Yutong adalah satu-satunya jenama number 1 in terms for bus di dunia, di dunia. Saya cakap world global sebab kami cuma bawa brand global. Jadi siapa yang beli EV brand global ni tak ada masalah.
yang tertuan yang cakap tu mungkin dia cakap tentang jenama tak tahulah XZY ke apa ABC ke saya tak tahu ya. Jadi ini Yutong dan juga Haiger. Haiger is number 3 in the world in terms dua-dua market ada share. apa yang sangat besar lah dia dengan market share. Contoh macam Haiger lebih terkenal di Middle East. Banyak Arab, ada kat Rusia pun ada. So nak kata India. spare part tu, saya rasa banyak je spare part. But when we talk about global, ada orang panggil apa, untuk hilang coverage banyak spare part tu lagi banyak. So jangan risau untuk masalah spare part, memang akan ada. Sebab tu saya cakap untuk memastikan anda mendapat dia punya support in terms of parts yang original dan juga after sale daripada service center kan, dan juga skill workers iaitu mekanik-mekanik yang berkaliber dan yang memang tahu tentang EV haruslah memilih jenama dan juga syarikat yang membuat penjualan kenderaan tersebut. Jangan disebabkan harga anda memilih jenama-jenama yang tak terkenal, yang mungkin dia belum lagi, dia sangat barulah. Dia sangat baru, dia tak ada infrastruktur lagi yang lengkap macam apa yang kami ada sekarang. Itu mungkin membawa masalah kepada audience di luar. Especially for the passenger car. Tapi kalau you beli macam dos jenama yang memang dia dah ada service center dah apa, tak ada masalah dari segi parts dan sebagainya lah. Spare part pun dia orang akan perlu kita pergi dekat syarikat yang kita beli. Dan menjadi syarat wajib kita yang masuk tender-tender ni untuk sediakan servis dan spare part yang original daripada supplier kita. Lagi satu, bila kita bercakap tentang spare part tu cukup ke tak cukup, sebenarnya spare part yang digunakan oleh bas ni macam tayar, macam yang lain-lain tu semua sama, kecuali motor dengan bateri je. Lain. Yang lain semua jadi sama. saya pun tak faham part apa yang dimasukkan yang tak cukup, sebab part tu semua sama. Kan? Apa part yang digunakan oleh bas diesel sama juga digunakan oleh bas EV. Kecuali bas EV ni dia cuma ada motor dan bateri. Kemungkinan untuk ganti bateri dan motor punya part sahajalah kan yang terlibat. Tapi kalau you cakap tentang handling, side mirror, dia braking, punya braking apa semua sama. Dan dia tak perlu risau untuk nak minyak liki, gearbox rusak tengah jalan ke. So dia tak perlu risau. Jadi apa yang kita bercakap pada petang ini adalah berkenaan dengan keadaan geopolitik yang sekarang melanda seluruh dunia. Kita sebagai syarikat Malaysia yang memandang serius kepada dengan kenaikan diesel dan petrol bahan api yang melambung-lambung dan juga kemungkinan akan ada dia akan kontrol, ada kawalan dan saya juga pernah ada terbaca yang kemungkinan kita punya kerajaan mungkin akan membuat kawalan atau kota untuk penggunaan diesel. Disebabkan keadaan kenaikan harga yang sangat-sangat tinggi dan juga untuk memastikan kita masih lagi boleh beroperasi di dalam negara. Jadi kita mungkin akan membuat catuan tentang penggunaan diesel. Itu adalah cakap-cakap. Sama ada dia akan berlaku atau tidak, kita masih tunggu apa arahan seterusnya daripada government. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, audience di luar, sourcing of the information itu haruslah datang daripada source yang betul. Dan data yang disupport oleh data yang tepat. Jangan dengar kepada daiyah-daiyah ataupun information yang tidak ada asas. Dan sepatutnya di mana-mana business owner yang ni kita harus menyokong kerajaan untuk meringankan kerisauan, kebergantungan untuk menjalankan perniagaan dengan daripada bahan api kepada sesuatu yang boleh memberi keuntungan, iaitu melalui penggunaan kenderaan EV. Itu adalah kita punya penekanan pada petang ini
Jadi kita sebenarnya menggalakkan penggunaan EV ini kepada semua, especially kepada yang melakukan perniagaan. Ya, Ya? contoh macam construction, Ya, nak betul. ingin berubah ke orang panggil apa? Transport company lah, transport Logistik company, company. logistik semua ya. Korea. Nak merasa macam mana perkhidmatan yang kami cakap tu. Cost saving. Betul. Ya. Ataupun pengusaha macam Petropam nak bertukar kepada bukan petrol lah, macam Charging Charges. station. Ah. Charging station. Ya, electric charging. Dia Electric tak charging memerlukan station. sizing yang besar sangat macam Petropam. Itu pun salah satu daripada lonjakan ekonomi kalau kita diversify kita punya bisnes ya ke arah itu, dan secara tak langsung kita boleh memastikan infrastruktur untuk charging station ni mencukupi, berkembang ya. Betul. Dan mereka juga membuat pembayaran setiap kali mereka menggunakan charging, sama seperti petrol station juga. Ya. Jadi saya rasa pada petang ini cukup kita punya sharing ya, perbincangan dan perkongsian. Kita nak membalas tadi apa yang dan jadi kita ingatkan lagi kepada semua audience, ingat we know what we want. Ya, we know what we want, and based on the current situation, we know what the best, and you must get the best for your life, either for yourself or for your business. So come to the mobility solutions package with EV, So any consultation will be free, sama ada contact kita punya sales. PM kita saja untuk yang tengah tengok live, DM kami untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut, ataupun kita consult untuk macam mana EV ni berfungsi dan macam mana perkhidmatan yang anda akan dapat ataupun package apa yang kita ada. Ya, betul. Dan jadi pada petang ini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Harga pun kata nak review. Oh, harga. Saya lupa. Kita ada harga. Okey. Jeng. Okey, kita sekarang ni cuba tengok ya harga untuk kita punya van, seperti van yang dua ni, ya. Kita selalunya kita punya price is berapa ni? 154,888. Sekarang ni kepada tak sampai 150,000 pun. Ya. Tapi ni diesel lah. Saya cakap Diskaun ni diesel 5,000. lah. Then kalau satu lagi adalah Higer Bus, ya. Ini Higer juga, Higer Bus, ini diesel juga. Harga biasa lebih kurang 500 ribu dapat RM100. Jadi sekarang 400,000, RM408,000. Okay. 888. Ya, 408 lah. Okay. So the next one is kita punya diesel juga, Bus Yutong. 39 seater, 12 meter. Harga asal 630,000. Diskaun pada 59,888. Dan satu lagi yang paling menarik adalah Bus EV. So Rizwan, Harga asal Bus Yutong. Bus Yutong harga asal RM1,888. Dan kita bagi berapa? 799,888 sahaja. Allah, saya cakap dengan you, this is the really good buy lah, ya. Daripada harga 1 juta lebih kepada 799, berapa tu pengurangan perkhidmatan yang dibuat? 200,000 tu. Masya Allah. Ini satu je. 200,000 Setiap unit ni satu saja. Then another one is the Bus Yutong juga EV, ini coach, ya. 39 seater, 12 meter, harga asas RM1,358,888. Diskaun kepada 1,108,888. Diskaun sebanyak RM400,000. Hampir 4. Jadi audience, especially kita targetkan kepada those do the transporters, do the transportation, logistik, sama ada anda ni buat bas sekolah ke ataupun untuk van pelancongan, ya, bas persiaran dan sebagainya. This is your opportunity. The stock is ready. The stock is ready
and you can come do the test drive anytime. Anytime if you happen to be dekat Klang Valley, you just DM us, contact us, you can have the test drive. You boleh tengok sendiri dalam dia. Semua adalah bas ataupun van yang baru. Bukan second hand, baru. Bukan. Tapi we just want to clear these models. Ya. Ya, Yes. model ini bukanlah model lama. Dia model baru tapi sebab kita tunggu stok baru. Ya. Bila nak stok sampai. baru masuk, harga dia Harga dia lagi mahal. tak, Lagi tu. dia tak ada. Kita akan ikut balik harga biasa. Ya, Harga ini tak diskaun dah. ya. Ah. Harga ini adalah untuk this model. Maknanya ada 5 kat sini. 5 unit sahaja. Ya. Jadi for this month of May, kalau anda any of the company yang memerlukan kenderaan komersial untuk public transportation, contact us. Ya. Agensi kerajaan ataupun agensi pendidikan lah. Institusi pengajian tinggi, mana-mana PBT dan sebagainya memerlukan, ya, ataupun pejabat kesihatan dan sebagainya yang memerlukan van dan sebagainya, sila. Van tu tinggal satu je. Dengan harga 149. Harga biasa kita bagi 150 lebih. Ya, sekarang kita bagi 149 sahaja. Ya, itu diesel lah. Tapi the EV, I encourage you go for the EV lah. Okay. Yang kita bagi ni termasuk sekali dia punya registration semua kan? Ni tak masuk lagi. Body. Belum masuk? Body Belum masuk Okay. So kalau ada sebarang maklumat lanjut yang diperlukan, sila hubungi kami ya. Then I would like to say thank you very much for sharing with us this evening. Yeah. And as usual, our tagline is Your journey is our commitment.